Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya baru saja buat sebuah video mengulas tentang jin yang kononnya boleh dibunuh, boleh disembelih, boleh dipancung. Bahkan video tu saya pakai baju sama dengan ni. Sebab saya buat video tu sekembalinya daripada penerbangan, ketika memandu balik ke rumah. Sampai rumah esoknya ada orang forward video yang bakal saya react sekarang ini. Dan alang-alang menariknya dalam video yang tentang kononnya jin boleh dibunuh, disembelih, dipancung, tetapi orang ramai tak nampak. Saya ada sebut bahawa apabila kita berbicara tentang gangguan jin, rasukan jin, ada dua ekstrim di kalangan umat Islam. Pertama, satu ekstrim yang berkata, yang menyandarkan pelbagai gangguan, pelbagai keanehan, pelbagai peristiwa yang berlaku kepada jin. Dan di situ saya ada sebut tentang seorang tokoh yang ada 2 PhD. Dan satu lagi ekstrim ialah mereka yang menafikan semua itulah. Alang-alang dah sebut tentang tokoh tersebut, esok harinya sampai kepada saya ada sahabat forward sebuah video yang tokoh itu sekali lagi berbicara tentang jin, ya. Jadi dalam video ini saya akan react apa yang beliau sampaikan itu. Jemput dengar, kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan. Selalu ustaz-ustaz marah saya hingga mereka bercakap Dr. Jahid ni sikit-sikit jin, sikit-sikit setan. Tak ada lain. Sakit sikit jin, sakit sikit setan. Memang dah Allah bagi tahu kita. Tadi saya bacakan satu ayat. Demikianlah kami telah jadikan bagi tiap-tiap seorang nabi dan umatnya musuh terdiri daripada syayatinul insi, setan-setan jin, setan-setan manusia. Jadi yang pertama tuan-tuan, secara ringkas, mestilah kita tahu punca berbagai penyakit yang menyerang manusia. Dalam perubatan moden ditegaskan punca berbagai penyakit dua, satu virus dan dua bakteria. Tapi kajian yang dibuat oleh para ulama Islam, virus dan bakteria itu sama maksudnya dengan jin dan setan di dalam agama Islam. Jadi kalau begitu, jin dan setan dah penyebab penyakit. Karena jin dan setan itu didapati sama maksudnya dengan virus dan bakteria. Dalam suratul Kahfi tadi, adakah patut kamu jadikan jin dan anak cucunya itu sebagai Tuhan yang kamu sembah, sebagai pembantu-pembantu, sebagai sahabat-sahabat kamu, sedangkan mereka itu adalah musuh kamu yang nyata. Kalau kamu lakukan memang buruklah padanya dalam hidup kamu. Jadi tuan-tuan, sama saja kalau kita sebut sebab punca penyakit virus dan bakteria itu istilah moden. Baiklah, kita sudah mendengarnya, ya. Saya sekarang ni di Taman Lembah SUK Shah Alam, dan kelihatannya saya this playground is all for me. Adalah untuk saya je, sebab seorang saja nampaknya. Dan cuaca pun baik pagi ni. Saya sebenarnya sedang bersenam dengan isteri. Beliau sedang berjalan-jalan di tempat lain dah. Baik. Kita sudah mendengarnya, ya, bagaimana Tuan Guru Syekh Dr. Jahid Siddiq berkata bahawa virus dan bakteria ni sebenarnya ialah jin. Dan beliau baca ayat Quran sebagai dalil. Bahkan beliau kata, saya quote balik, memang Allah dah bagi tahu kita. Memang Allah dah bagi tahu kita. Jangan main. Alright. Dan kemudian beliau membacakan ayat yang ini, ayat 112 surah Al-An'am, surah yang ke-6, ya. Cuma sayang sekali beliau baca ayat tak habis. Beliau baca ayat dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan syaitan yang terdiri daripada manusia dan jin. Tapi sambungan ayat beliau tak baca. Ayo sama-sama kita rujuk. Ayat 112 surah Al-An'am, di mana Allah SWT berfirman, wa kazalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Kemudian yang saya gariskan biru tu beliau tak baca. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang bermaksud wa kazalika, dan demikianlah ja'alna, kami jadikan likulli, bagi setiap nabiyin, bagi setiap nabi, aduwan, musuh, syayatin, yang terdiri daripada syaitan-syaitan, al-insi wal jin, dari kalangan manusia dan jin. Ini yang biasa saya sebut, syaitan ialah sifat.
bukan makhluk. Jadi kita boleh ada syaitan dari kalangan manusia, boleh ada syaitan dari kalangan jin. Sifat apakah itu? Sifat yang derhaka kepada perintah larangan Allah dan mengajak manusia kepada neraka. Okey, sambungan ayat tu penting. Yuhi ba'duhum ila ba'din, yang saling berbisik antara satu sama lain, zukhrufal qawli ghurura, perkataan-perkataan indah yang memperdayakan. So sekarang ni yang menjadi poin penting ialah jin ini, okey, jin dan manusia yang bersifat syaitan ini saling berbisik antara satu sama lain, perkataan-perkataan indah yang gunanya untuk memperdayakan manusia. So persoalannya sekarang ini, adakah virus dan bakteria saling berbisik, saling berbincang antara satu sama lain, yang tujuan mereka melakukan itu ialah untuk memperdayakan manusia? Kan? Sebab kalau kau nak konteks ayat, memperdayakan manusia daripada mesej yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Alright? Tapi sekarang Jahid Siddiq dia bawa ini dalam konteks bahawa kononnya jin ini ialah, ataupun virus dan bakteria ialah jin. Okey? Dan beliau baca ayat ni, tapi baca tak habis. Sebab kalau beliau baca habis, orang akan tahu tak kena ni. Adakah virus dan bakteria ni saling berbicara, saling berbisik antara satu sama lain untuk memperdayakan manusia? Tak kan? Okey. Ini adalah satu sikap yang sekali lagi sangat dikenali. Baca ayat Quran tak habis, dan ini bukanlah kali pertama saya membuktikan bagaimana Jahid Siddiq ini salah tafsir Al-Quran, salah guna Al-Quran untuk kepentingan peribadi. Alright? Dan beliau kata apa? Memang Allah dah bagi tahu kita, tak ada kaitan langsung dengan ayat 112 surah Al-An'am mahupun dengan mana-mana ayat Quran atau hadis yang lain. Okey? Baik, itu yang pertama, salah guna, salah tafsir Al-Quran. Yang kedua, beliau berkata, saya quote balik, kajian yang dibuat oleh para ulama Islam, okey, kajian yang dibuat oleh para ulama Islam, virus dan bakteria itu sama maksud. Yang ini jin dan syaitan. Okey, para ulama ni ramai, maknanya plural. Jadi kita nak tahu siapa para ulama Islam ni yang berkata virus dan bakteria itu sama maksud, yang ini jin dan syaitan. Kita nak tahu nama ulamanya, rujukannya dan bukti. Macam saya sebut, Al-Quran, hadis ada bukti saintifik ke apa ke, kan? Baik. Bahkan kalau kita rujuk kepada ayat Quran dan hadis, kita akan menemui sesuatu yang kontradik, sesuatu yang menyelisihi apa yang didakwa oleh Jahid Siddiq, ya. Sebagai contoh, dan ini bawa saya kepada ulasan ketiga, yang ini kita banding dengan ayat Quran. Sebagai contoh, kalau kita rujuk ayat 27 surah Al-A'raf, surah yang ke-7, Allah SWT menerangkan bahawa kita ni, okey, jin syaitan ni dapat melihat kita, sementara kita tak dapat lihat mereka. Sekarang ini virus dan bakteria boleh dilihat meskipun bukan dengan mata kasar, perlu menggunakan alat mikroskop, kan? Mikroskop kuasa tinggi ke apa ke, boleh lihat. Macam di sini saya sertakan gambar virus ni, tak silap saya lebih halus daripada bakteria, betul ke? Dan virus yang halus ni pun boleh nampak. Okey, ini satu gambar dan ini satu lagi gambar virus, maknanya boleh nampak. Kalau jin, kita tak boleh nampak, melainkan dia menjelma. Alright, melainkan dia menjelma. Okey. So, ni dah salah dah. Okey, kemudian kalau kita banding pula dengan surah jin, surah yang ke-72. Ada satu surah khas dalam Al-Quran, surah jin, surah yang ke-72. Kalau kita rujuk ayat 1 hingga 5, diterangkan bagaimana jin ini mendengar bacaan Al-Quran, lalu mereka beriman dan menyampaikannya kepada masyarakat mereka, kepada golongan mereka, ya. Okey, ini satu ciri mulia jin. Kita ni, okey, dengar ayat Quran tak ada sampaikan kepada orang lain. Dengar pun tidak kadang. So jin ni dia dengar dan kemudian dia beriman, dia menyampaikannya kepada masyarakat, dan ini membetulkan satu kata pepatah di kalangan masyarakat kita, sebaik-baik jin ialah bersamaan dengan sejahat-jahat manusia. Oh, no. Sebaik-baik jin memang baik. Mereka dengar ayat Quran dan mereka beriman kepadanya dan sampaikan kepada masyarakat mereka, masyarakat jin lah. So sekarang ni, adakah virus dan bakteria mendengar bacaan Al-Quran dan kemudian saling menyampaikannya? So macam mana virus dan bakteria ni menyampaikan bacaan Al-Quran tersebut? Okey, baik. Itu yang pertama.
Kalau kita rujuk surah Jin lagi, ayat ke-8, okey, saya tak tunjuk di sini, saya ulas secara ringkas saja, para penonton boleh rujuk dalam Al-Quran sendiri. Okey, ayat ke-8 diterangkan bahawa jin ini berkata, kami telah berusaha untuk mencari berita di langit. Macam mana ni? Virus dan bakteria ni di langit dan di angkasa ke? Kan? Dan kalau ayat 9 pula diterangkan padahal, okey, jin berkata, padahal kami dulu biasa di langit, biasa di tempat-tempat tertentu di langit. So asal bagi virus dan bakteria ni dekat langit ke? Macam mana ni? Right. Kemudian ayat ke-11, surah Jin ayat ke-11, adanya jin soleh dan yang tidak soleh. So macam mana? Ada bakteria dengan virus soleh dengan tak soleh? Ada kan? Bakteria baik dia orang sebut yang dalam perut tu. Gut bakteria kan? Itu bakteria soleh. Yang bagi sakit tu yang tak soleh lah ya. Macam tu ke? Kan? Dan kemudiannya ayat ke-14 sekali lagi ya, adanya jin muslim dan yang selainnya. So macam mana? Ada virus bakteria yang muslim ke? Kalau mereka muslim tu macam mana tu? Mereka rukun iman 5 perkara ke? Solat macam mana tu ke? Kan? Alright, baik. Itu ulasan ketiga tentang apabila kita banding virus dan bakteria yang didakwa sebagai jin, kita banding dengan ayat Quran. Alright? Okey. Yang keempat, kita banding pula dengan apa yang pernah disampaikan oleh Jahid Siddiq sebelum ni. Beliau berkata apa? Kita dengar kan, yang kononnya jin ini pernah berzina dengan manusia perempuan, wanita, kemudian melahirkan anak, dan anak tu albino kan? Sangat masyhur yang tu. Kesian orang albino. Bapa aku jin ke kan? So, sekarang ni, okey, kemudian masyhur juga kisah bunian yang boleh sebab Jahid Siddiq ada cerita yang bunian ni sebenarnya jin. So manusia boleh have sexual intercourse, tadi melahirkan anak bunian, anak albino, sekarang boleh lahirkan anak juga. Maknanya manusia ni boleh ada sexual intercourse, boleh jima dengan jin. So sekarang ni jin ni makhluk yang boleh ada sexual intercourse ke ataupun virus dan bakteria? Macam mana ni ustaz? Macam mana ni syekh? Macam mana ni tuan guru? Okey. Dan ulasan yang kelima, kalau kita nak kata dalil yang paling kuat, paling dekat pun sebenarnya tak tepat, ialah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 1898 ataupun nomboran lain hadis nombor 2039, yang secara ringkasnya Rasulullah SAW pernah sedang beriktikaf di masjid, lalu Safiyah radhiyallahu anha, isteri baginda, datang jumpa. Okey. Dan setelah jumpa bincang sesuatu urusan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiringi Safiyah ke pintu masjid lah untuk babai kan. Alright. Dan ketika itu masuk seorang Ansar. Alright. Melihat sedemikian, Rasulullah memanggil Ansar tersebut dan bagi tahu bahawa itu adalah isteriku Safiyah. Lelaki Ansar tu macam, tak apa, aku tak ada apa-apa. Ini bahasa mudah saya lah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sesungguhnya syaitan okey. Ni motor yang modify exhaust bagi sangat kuat kan. Jadi akhirnya Rasulullah SAW bersabda bahawa sesungguhnya syaitan bergerak dalam saluran darah anak Adam. Yang ini manusia. Syaitan boleh bergerak kan. So ada yang mungkin akan kata, yelah tu, syaitan bergerak, maknanya virus dan bakteria lah yang bergerak dalam darah kita. No. Bila kata syaitan, ia tetap tak dapat dilihat. Adapun virus dan bakteria yang bergerak dalam darah kita, kalau diambil sampel darah, dibuat blood test, dan kalau memang spesifik nak cari sesuatu virus atau bakteria, akan dapat lihat dengan ujian sekian-sekian ke mikroskop ke kan. So bila tetap dapat dilihat oleh manusia, dan ia memang macam tu. Okey, sebab mungkin ada kata jelmaan. Tak, kalau jelmaan dia jelma, kemudian dia akan kembali kepada bentuk asalnya, which is kita tak nampak. Tapi ini tetap sentiasa ada kan, bahkan boleh membiak ke apa ke. Jadi itu bukanlah jin ya. Jin yang bergerak dalam saluran darah kita sesuatu yang tak dapat dilihat ataupun dikesan oleh peralatan moden. Okey. So ini hadis yang paling dekat, tetapi bukan dalil yang tepat. Kenapa? Seperti yang saya kata, virus dan bakteria yang bergerak dalam darah kita ni masih boleh dilihat, meskipun dengan sesuatu ujian ke, dengan sesuatu peralatan ke seperti mikroskop, tetapi masih dapat dilihat. Jin dia
tak dapat dilihat oleh manusia, sementara mereka boleh lihat kita. Okey. Baik. Jadi kalau kita rujuk, kita banding dakwaan ini dengan ayat-ayat Quran, hadis, kita dapat tahu bahawa ia adalah dakwaan yang tidak betul. Jadi memang menghairankan macam mana kononnya para ulama Islam berkata apa? Virus dan bakteria itu sama maksud dengan jin dan syaitan. Okey. Saya yakin tak betul lawat ni. Walaupun tadi saya kata minta bukti kan. Saya yakin tak betul tu. Okey. Jadi demikian ulasan react dan kritikan. Saya yakin para penonton pun tak percaya benda ni. Dan bahkan boleh mengemukakan hujah-hujah lain untuk membantahnya. Cuma concern saya, benda yang menyebabkan saya merasa bimbang ialah di kalangan orang awam ada yang mempertuhankan ustaz, tok guru, syekh kan. Walaupun tak sebut secara lisan, tapi sikap mereka ialah ustaz cakap, tok guru cakap, syekh cakap, takkan syekh menipu, takkan tuan guru kelentong, takkan ustaz cerita lain daripada lain. Ustaz kata para ulama kata. Kan dibimbangi mereka mempercayainya, dan kalau mereka ni sakit disebabkan oleh jangkitan virus, jangkitan bakteria, mereka tidak berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan antibiotik ke, antiviral drug ke, rawatan sekian-sekian, mereka pergi berjumpa untuk mendapat rawat, sebab Dr. Jahid Siddiq ada pusat rawatannya sendiri kan. Dan inilah yang saya bimbangi, kerana virus itu bukan saja boleh merebak menjadi lebih serius dalam tubuh badan orang yang sakit itu, tetapi boleh merebak dan berjangkit kepada orang lain. Jin lompat pada orang lain. Okay? Virus tu boleh merebak, berjangkit kepada orang lain. Jadi serius ya, sebab macam dalam video saya sebelum ni, benda yang beliau sampaikan ni, dia akan memberi kesan negatif kepada masyarakat, dan akan ada di kalangan masyarakat yang percaya. Kita mungkin tak percaya, okay? Mungkin dengar sambil ketawa-ketawa, tapi ada yang percaya, dan inilah yang bahayanya tu. Okay? Moga-mogalah pihak berwajib ya, Kementerian Kesihatan ke, kalau nak kata JAKIM tak boleh sebab dia panel tasawuf JAKIM kan. Okay? Tak tahulah siapa. Moga pihak berwajib memberilah teguran, nasihat kepada Dr. Jahid Siddiq dalam hal-hal seperti ini ya. Baiklah, demikian ulasan react dan kritikan saya. Nampak ada seorang lagi berada sedang jogging. So I'm not alone over here. Okay. Baiklah, saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.